Okey, Assalamualaikum. Untuk malam ni saya berada di Kuala Kubur Baru, masih berada di Kuala Kubur Baru lagi. Akan melakukan eksplorasi kat rumah belakang ni. Rumah ni bekas kuartus kerajaan lah, kuartus kerajaan zaman dulu yang dah ditinggalkan. Okey, jom kita tengok sejauh mana kita boleh rakam. Jom. Okey, ni rumah ni, keadaan rumah daripada luar. Okey, jom kita masuk dalam. Rumah dia pakai apa? Tingkap lama, tingkap kayu, design lama. Ini bahagian garaj. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Ini bilik. Besar bilik dia. Oh, tengok ni. Suis lama. Susah nak jumpa suis lama ni. Rumah ni cantik ni kalau zaman dulu. Sebab ruang tamu dia besar. Ruang tamu dia semua besar. Tengok sini bina dia. Suis masih suis lama. Penggunaan suis lama. Tengok tingkap dia. Tengok. Dia punya pintu. Pintu style pintu lama. Rumah ni besar. Banyak ruang tamu. Di sebelah luar dia. Sebelah luar dia. Bilik ni bersambung dengan belakang tadi. Tengok ni. Ni bina tingkap dia.
Okay, ni store untuk pintu tebal. Kalau besar betul pintu dia. Ni tak ada apa. Store. Dia pintu dia semua tebal-tebal lah. Menarik betul lah dia punya tingkap dia. Style tingkap lama. Ni bahagian dapur. Kalau rumah Inggeris mesti ada ni. Apa? Dandang. Ada cerobong kat atas ni. Semakin menghala keluar. Okey, menghala ke belakang. Macam mana lah kalau keadaan rumah ni pada zaman dahulu macam mana keadaan dia mesti cantik kan. Sekarang pun masih cantik ni. Dengan laman dia besar kat luar. So ni bahagian terakhir. Bahagian hujung sekali. Hujung sekali pun ada toilet. Ni bilik pekerja ni, bilik maid ke. Okay, ni toilet. Bahagian toilet. Dia rumah ni toilet dia semua macam kecil-kecil. Okay, ni belah luar, belah belakang sekali. Akar dah menjala dah. Pintu lah di belakang. Belakang ni ada tempat dapur juga. Seram pula tengok kat belakang ni. Ada juga. Ada pintu juga. Okay. So, habis lah eksplorasi kita untuk rumah ni. Alhamdulillah. Selesai dah eksplorasi untuk rumah ni. So, rumah ni boleh tahan besar juga. Dan banyak penggunaan pintu-pintu lama, kayu-kayu lama. So, rumah ni mesti cantik kalau masa dia elok lagi dululah. So, eksplorasi sampai di sini je dulu. Kita jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa subscribe. Dan terima kasih kepada yang sudi tengok video ni sampai habis. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.